Sekarang ni kita buat free checkpoint. Okey, ini yang pertama, pelanggan nak servis sekali, kita pakai minyak putih, Petronas, Kotek. Dapat ni tau, servis. Okey, yang kedua, flushing aircon. Okey, ni kita dah siap flushing. Jom kita tengok apa problem. Okey, bila kita flushing, minyak dia tak sampai dalam 40 yang minyak kompresor keluar. Bermakna kompresor dia minyak tak cukup. Okey, yang ni kita masuk balik minyak kompresor 140. Doh, next. Jom. Okey, bila kita check dia punya oil cooler bocor. Ni. Okey, ni oil cooler dia bocor atas bawah minyak. Okey, ni oil cooler belum sampai lagi kita dah order. Dia ni hose power steering nampak bawah bocor. Kalau tak minyak bila ni je, kalau minyak kering bila pusing ni trek, ini punching, bukan sererek. Dia punya hose bocor minyak kering. So, sentak tu gegar, kita punya pelanggan kat gegar, kita check confirm dia punya ear mounting dua-dua pecah depan belakang. Ear mounting belakang dah berlubang dah. Okey, dua-dua berlubang. Okey, untuk oil cooler yang first tadi. Kita nak flushing Ezora punya power steering. Okey. Dah pasang yang baru, bawah tu kita dah bersihkan, belakang pun dah bersihkan dah, dah basuhkan sekali dah. Okey, dah awal lebih otomatis, jaga kereta, jaga keselamatan.